berkaitan dengan pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum PAJSK. Dengan itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Cikgu Muhammad Zulfahmi bin Jasni, Guru Penolong Kanan Kokurikulum, untuk menyampaikan taklimat beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okay, baik, terima kasih kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Perlis Raja Berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera. Perlis maju ke arah rakyat Perlis bermentaliti kelas pertama dalam tindakan. Salam JPN Perlis, sehaluan menerajui kecemerlangan. Salam Perlis Leeds, salam Malaysia Madani. Okay, baik, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan diri saya dulu. Mungkin ada ibu bapa yang masih tidak mengenali. Okay, baik, nama saya Muhammad Zulfahmi bin Jasni. Saya merupakan seorang penolong kanan, guru penolong kanan core curriculum, dan saya masih baru di sini. Tahun ini merupakan tahun yang tahun yang ketiga lah, sebagai tahun kedua sebagai penolong kanan. Saya masuk di sini sebagai seorang guru biasa dulu setahun. Okey, baik. So hari ini saya akan membuat sedikit pencerahan ataupun penerangan berkaitan dengan PAJSK. Sebenarnya PAJSK ni kalau tuan-tuan tengok, dia lebih kepada ibu bapa yang anak dia berada di tahap 2. Tahap 2 maksudnya 4, 5 dan 6. Okey, tetapi bagi saya, ibu bapa yang anak dia walaupun masih di tahap 1, dia sepatutnya ambil cakna, ambil tahu, sebab anak dia akan menempuhi semasa di tahap 2, dan dia perlulah buat sedikit persediaan supaya bila dia ke tahap 2 nanti dia tak adalah terlalu kata-kata culture shock lah, terkejut dengan apa yang akan berlaku dekat dia masa di tahap 2. Okey, pertama, yang macam seperti tuan-tuan tengok tadilah, Cikgu Wadi dah buat sedikit penerangan tentang apa itu PBS. Sebab PAJSK ni kalau tuan-tuan tengok, dia bersangkut dengan PAJSK. Okey, so PBS seperti mana yang tuan-tuan tengok ialah satu sistem pentaksiran menyeluruh yang menilai murid bukan hanya dari segi akademik, tetapi juga sasiah, emosi dan fizikal. Ia dijalankan secara berterusan oleh guru di sekolah. So seperti mana yang Cikgu Wadi terangkan tadi, PBS dia terdiri daripada 3 komponen. 3 komponen utama, iaitu yang pertama akademik PBD, yang kedua pentaksiran psikometrik, dan yang ketiga yang itu bahagian saya lah, PAJSK. So apa itu PAJSK? Pentaksiran, aktiviti jasmani, sukan dan core curriculum. So bukan akademik lah, fizikal dan penlibatan murid. Okey, apa kaitan PAJSK dengan PBS? So PAJSK ni kalau tuan-tuan tengok tadi, merupakan salah satu komponen. So maksudnya dia salah satu yang akan dinilai di dalam PBS. Okey, saya nak terang ni jadi lebih daripada 15 minit nanti. Nah, ni kaitan dia lah, saya teruskan. Saya tengok nombor 4, yang penting lah. Mempengaruhi peluang masa depan. So data PAJSK ni tuan-tuan, dia akan, bukan kadang-kadang, dia ni silap ni, dia akan digunakan dalam permohonan ke sekolah khusus, iaitu sekolah berasrama penuh, MRSM dan sekolah program khas yang lain. So menunjukkan betapa pentingnya kalau tuan-tuan nak anak tuan-tuan ni nak ke sekolah khusus, betapa pentingnya salah satu komponen ni, iaitu PAJSK. So apa itu PAJSK? Macam saya sebut tadilah, salah satu komponen apa semua saya terangkan. So tujuan utama PAJSK adalah untuk menilai perkembangan
perkembangan jasmani, penglibatan dalam sukan dan penglibatan dalam aktiviti co-curriculum secara menyeluruh. Okey, ini ialah komponen PAJSK. So dalam komponen PAJSK dia ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Tadi pun Cikgu Wadi terang, cuma dia tak detail. Okey, yang pertama ialah badan beruniform. So untuk badan beruniform ni di sekolah kita ada 6. Kita ada 6 badan beruniform. Kita ada pengakap, kita ada TUSPA, kita ada TKRS, kita ada Pandu Puteri, kita ada Puteri Islam, dan yang terakhir kita ada BSMM, Bulan Sabit Merah Malaysia. So kesemua ni badan beruniform, kelab, persatuan sukan permainan adalah wajib untuk murid-murid terlibat. Ini ialah SPI daripada KPM, bukan Seri Indra ajalah. Maksudnya semua sekolah di Malaysia, setiap murid wajib terlibat dalam ketiga-tiga ni. Dia mesti ada badan beruniform, dia mesti ada sukan dan permainan, dia mesti ada kelab dan persatuan. Itu yang kita selalu buat setiap hari Rabu, iaitu perjumpaan mingguan core curriculum. Setiap minggu yang kita buat tu. Okey. Dan di samping tu, untuk murid tahap 1 yang tak terlibat dengan perjumpaan ni, dia ada SEGAK dan BMI. Murid tahap 1 dia ada BMI, murid tahap 2 dia ada SEGAK. Okey. Kenapa pentingnya BMI dengan SEGAK ni tuan-tuan? Okey, terus terang saya cakap, kalau zaman sekarang ni, kalau tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan nak anak tuan-tuan pergi ke, contoh lepas daripada sekolah lah, alam persekolahan ni, kalau sekalipun dia nak ke, kita ambil contoh IPG. Okey, sebelum dia nak masuk IPG, dia mesti menjalani, kita panggil ujian kecergasan. Dalam ujian kecergasan tu, dia akan tengok BMI. BMI tu kita punya BMI lah, obes ke, kurang ke, macam tu. Okey, kenapa dia wujudkan benda ni? Sebab terlalu ramai yang berjaya dalam akademik. So macam mana dia nak menilai? So dia tengok juga daripada komponen ni. Sebab terlalu ramai ni. Contoh yang memohon dekat IPG saja kat mohon dekat IPG tu, kalau tuan-tuan tengok data tu, memang sangat banyak lah. Tetapi keperluan dia hanya dalam 1000 lebih. Sebab satu IPG hanya memuatkan dalam 100 lebih macam tu sahaja. So dalam dia nak menilai, dia akan tengok juga komponen ni, iaitu ujian kecergasan. Sebab tu kami KPM dia tekankan daripada peringkat sekolah ni, maksudnya daripada prasekolah sehinggalah ke menengah, dia akan sentiasa cek SEGAK dan BMI. Sebab daripada awal lah kita nak melentur buluh. Sebab tu saya tekankan masa pendaftaran tahun 1, saya dah sebut, kita tolonglah bantu anak tuan-tuan yang mana yang kita rasa obes ataupun kurang. Kita tolonglah bantu dia supaya menyenangkan dia di masa hadapan. Okey, macam baru-baru ni kami buat kejuaraan olahraga. Saya tengok ada murid tahun 2, tahun 3, dia nak buat salah satu daripada acara, iaitu acara lompat jauh. Ada setengah tu lompat jauh tu dia masih tak tahu. Nak lompat tu sendiri pun dia tak tahu. Sebab apa? Mungkin sebab dia tak biasa, satu. Yang kedua mungkin dari segi fizikal lah. Itu yang saya sebut tadi, fizikal. Okey. Ada juga murid yang walaupun fizikal dia kita kata lebih besar sedikit, tapi dia boleh sebab dia selalu membuat latihan. Tuan-tuan boleh bawa anak tuan-tuan tu, saya tekankan, bawalah jogging petang-petang. Ambil masa seminggu sekali, kita bawa dia bersenam. Bagi dia buat aktiviti-aktiviti yang melibatkan fizikal dia. Okay, sebab kita nak bantu dia. Selain daripada akademik, ini adalah salah satu cara untuk kita bantu dia daripada segi
Ni salah satu komponen lah. Selain daripada tu ialah kesihatan dia lah. Kita tengok dari segi kesihatan. Okey, baik. So kalau tuan-tuan tengok, ini memang peraturan pendidikan, bukan yang kami cipta sendiri. Ini memang adalah arahan daripada Kementerian Pendidikan di bawah Akta Pendidikan tahun 1996. Dia dah menjadi satu kewajipan bagi semua murid untuk menyertai aktiviti core curriculum. Okey, so macam mana kaedah pentaksiran untuk PAJSK ni? Okey, PAJSK ni kalau tuan-tuan tengok, pertama sekali pentaksiran ni dia akan dilaksanakan sepanjang tempoh kalender akademik persekolahan. Maksudnya daripada awal sehingga akhir dia akan ditaksir. Bila ditaksir? Pertama sekali di setiap kali perjumpaan mingguan core curriculum dia akan ditaksir. Yang kedua, dia akan ditaksir mengikut penglibatan dia. Pelibatan luar dia. Okey. So prestasi ni dia akan dinilai pada tahun semasa. Okey, maksud dia tahun semasa tu kita akan nilai dia daripada contoh tahun 4. So tahun 4 tu 2024. So 2024 tu sahaja. Dia tak akan ambil contoh daripada tahun 3 dia terlibat, dia wakil antarabangsa sekalipun masa dia tahun 3 2023, masa tahun 4 2024 dia tak boleh kita nak ambil markah daripada tahun sebelum tu untuk kita ambil bawa kepada tahun 2024. Itu maksud dia tahun semasa sahaja. Okey. Yang ketiga, himpunan prestasi dinilai sepanjang tempoh persekolahan di tahap 2. Dihimpun tu maksudnya tuan-tuan. Okey, anak tuan-tuan tahun 4. Markah dia contohlah saya bagi B. Bila dia naik tahun 5, markah semasa dia pada tahun 5 B juga. Okey. Yang tahun semasa tu kita panggil, saya tunjuk ada dia punya slide. Tak ada lah. Tak apa saya terangkan. Okey, dia panggil GPA, CGPA. Tuan-tuan pernah dengar kan? GPA maksud dia tahun yang semasa tu. CGPA tu dia akan combine. Contoh dia tahun 5, markah yang tahun 4 tu dia akan bawa, dia akan combine dengan markah tahun 5, dia akan jadi CGPA. Sehinggalah dia ke tahun 6. Sebab tu saya tekankan, jangan tuan-tuan fokus anak tuan-tuan ni cuma hanya bila dia di tahun 6 sahaja. Sebabnya dia ambil kira daripada tahun 4, 5 dan 6. Tapi terus terang saya cakap, alhamdulillah, untuk markah setakat sekarang ni, anak-anak Sri Indra yang mana yang kita tengok markah PAJSK ni paling rendah pun hanyalah B. Majoritinya A untuk PAJSK. Majoritinya A. Paling rendah pun B. Okey. So untuk anak-anak yang tuan-tuan tahun 4, saya tekankan sekurang-kurangnya tahun 4 sekurang-kurangnya cubalah bagi dia dapat B. So macam mana kita nak cuba bagi dapat B? Libatkanlah anak tuan-tuan dalam pertandingan, ambil peluang. Kalau tuan-tuan tengok ada iklan luak sekalipun, yang tadi soalan luak kan, tetapi tuan-tuan kena tengok, okey, yang luak sekalipun dia boleh, maksudnya markah dia boleh diambil kira sebagai PAJSK sekiranya dia mendapat penganjur tu, agensi luar ni, dia mendapat kebenaran, pengiktirafan daripada Kementerian Pendidikan bahagian sukan, core curriculum dan kesenian. Okey, macam mana cara dia? Tuan-tuan tengok surat tu, lampiran yang depa bagi tu nak masuk penyertaan tu, tuan-tuan tengok muka depan dia, kepala letterhead dia mesti daripada BSKK, bahagian sukan,
kurikulum dan kesenian. Kalau ada surat tu yang menyatakan program ni diiktiraf, barulah sijil anak tuan-tuan yang menyertai itu diiktiraf. Kita boleh isi dalam PAJSK. Tapi kalau tak ada pengiktirafan daripada BSKK, memang kita tak boleh masukkan dalam pengisian PAJSK. Okey. Satu lagi, ada juga parent bertanya, macam mana kalau anak-anak saya join, contoh squash, dia pergi peringkat antarabangsa. Antarabangsa maksudnya dia tak terlibat langsung lah permohonan dengan BSKK. Dia ada cara dia. Okey, macam mana kita nak mohon pengiktirafan? Okey, tuan-tuan kena bagi dekat saya detail. Detail tu apa? Kita kena buat sedikit laporan. Laporan dokumentasi kita kena hantar kepada Jabatan Pendidikan Negeri untuk mereka mohon pula kepada BSKK dan dia akan dapat pengiktirafan. Sebab kadang-kadang ada murid kita yang pergi peringkat antarabangsa, dia join, tapi mereka tu dia tak mohon. Dia tak mohon, jadi cara untuk kami bantu, kita boleh mohon apply dengan JPN dan kita akan JPN dia kata dia akan bantu apply dengan BSKK. Itu cara dia. Kita boleh cubalah. Tapi selalunya insya-Allah setakatlah dia JPN cakap insya-Allah berjaya. Tapi kita kena lengkaplah. Dia ada format-format dia untuk kita hantar laporan dokumentasi itu kepada BSKK. Proses tu lama, 3 bulan, 4 bulan enggak lah. Tak apa, dia pergi je, dia pergi sertai semua, apa semua, dia dah selesai semua tu, mesti ada laporan, ada ambil gambar apa semua, detail-detail semua tu, bagi. Selepas dia habis semua tu, baru kita mohon. Dia bukan sebelum. Yang sebelum tu kalau orang nak buat penganjuran. Yang penganjuran tu lain, yang nak mohon. Ni kalau dia pergi yang antarabangsa tu, yang di luar, dia pun memang tak ada kaitan pun kan. Contoh tak mohon. PJSK. Okey. Deadline untuk mohon selalunya kalau macam yang saya tengok MRSM paling awal, depa akan ambil yang darjah 5 punya. Tapi kalau sekolah khusus selalunya sempat untuk PJSK tahun 6. Kalau yang MRSM saya tengok awal sikit. So bila awal sikit dia terpaksa ambil yang tahun 5. 4 dengan 5 lah, 4 dengan 5. Dia tak sempat untuk ambil yang tahun 6. Kalau yang MRSM lah. Selalunya lah yang macam sebelum ni dia awal sikit MRSM. Yang ke sekolah khusus kebanyakannya dia sempat untuk ambil yang tahun 6, 4, 5 dan 6. Okey, komponen utama PJSK. Okey. Kalau tuan-tuan tengok, nampak tak? Tak nampak. Okey. Aktiviti core curriculum. Ini murid wajib menyertai 3 jenis aktiviti yang saya sebut tadi. Okey. Ini ialah penilaian. Penilaian core curriculum meliputi 3 aspek utama. Yang pertama ialah penglibatan. Penglibatan ni dia tinggilah, paling tinggi, iaitu sebanyak 50 markah. So apa itu pelibatan dia? Dari segi kehadiran. Kehadiran dan komitmen dalam aktiviti. Kehadiran yang KPM wajibkan ialah minimum 12 kali perjumpaan. Maksudnya 12 kali lah dia kena hadir setahun, 12 kali. Untuk setiap, bukan satu ni, untuk setiap 3 tu. Unit beruniform 12 kali. Kelab persatuan 12 kali. Sukan dan permainan 12 kali. Dia kena hadir baru cukup 50 markah. Penyertaan 40 markah. So penyertaan dalam pertandingan atau aktiviti peringkat sekolah hingga antarabangsa. Prestasi 20 markah, pencapaian dalam aktiviti yang disertai. Okey, seterusnya ialah ujian segak. Ujian segak ni akan dilakukan oleh guru mata pelajaran PJK lah selalunya.
So untuk mengukur tahap kecergasan fizikal murid melalui ujian seperti tekan to be. Ini banyak sangat murid kita yang tak boleh. Yang ni yang masalah, yang segak ni kami memang tak boleh nak tolong. Terus terang saya cakap lah, nak menipu, nak tolong sebab takut bila audit mai dia suruh buat sendiri. Kami menjawab. Bangkit to be pun amai juga tak boleh. Jangkauan melunjur, dia kena tolak di depan tu pun juga. Larian ulang alik. Sebab tu saya kata dia kena praktis lah benda ni. Kena praktis buat kat rumah selalu. Seterusnya yang ketiga ialah extra curriculum. Yang ini dia tambahan. So dia merangkumi aktiviti tambahan seperti program nilam. So pengiktirafan berdasarkan jumlah buku yang dibaca. Ini yang bawah program nilam lah, yang mereka selalu duk isi buku nilam tu. Yang kedua ialah khidmat masyarakat, penglibatan dalam aktiviti sukarela dan kemasyarakatan. Inilah bahagian yang kami cikgu-cikgu boleh bantu, iaitu khidmat masyarakat. Kami bantu macam mana tuan-tuan? Kami bagi je, dia buat semua banyak. Kami bagi, setakat gotong royong kami tik lah. Ini je yang kami boleh bantu. Yang lagi tu kehadiran lah, pelibatan dia lah dalam aktiviti koko tu, pencapaian dia, itu atas diri sendiri lah. Tuan-tuan kena, kita kata kena bagi peluang lah, dorong, beri sokongan, suruh dia masuk ke apa ke. Itu yang kami boleh tarik tu. Kalau kami tak nampak, cikgu-cikgu dia akan buat. Contoh, panggil untuk pemilihan choral speaking, contoh dia akan dibuat nanti minggu depan dia silap saya. So tuan-tuan boleh tengok anak tuan-tuan ni ke arah mana. Dia ada yang cakap, anak saya mana tak pandai bersukan. Dia core curriculum ni dia bukan, dalam mindset tuan-tuan bukan hanya sukan sahaja. Dia terbahagi kepada dua. Satu sukan, satu core akademik. Core akademik tu banyaklah. Aktiviti STEM, contoh sains dan matematik STEM. Bawah STEM pun dia ada banyak tuan-tuan. Peringkat negeri, yang bestnya kita ni semua peringkat negeri boleh. Markah dia sangat tinggi berbanding dengan negeri-negeri lain lah. Sebab negeri-negeri lain ni dia kena melalui dulu zon, daerah, baru dia sampai negeri. Sebab tu kami, bukan saya, ni apa yang diperkatakan oleh JPN, dia nak sekurang-kurangnya satu murid setiap sekolah menyertai ataupun mendapat satu sijil peringkat negeri. Sebab markah dia sangat tinggi tuan-tuan. Bawah core akademik ni sangat banyak. Saya sebut bawah core akademik, kalau tuan-tuan tengok bicara berirama, itu bawah bahasa Melayu. Dia ada pertandingan bahasa, dia ada pidato, syarahan, bercerita, puisi, pertandingan sains dan matematik, dia ada reka cipta, projek STEM, inovasi, robotik. Yang mana anak-anak minat seni, dia ada juga pertandingan kesenian. Sekolah kita ada kelab seni dan kita selalu masuk. Dia ada juga penulisan esei ni di bawah bahasa Melayu. Yang mana yang minat ke arah tulisan, pendidikan Islam tu, dia ada hot. Dia ada hot. Ustaz kita ada seorang untuk mengajar dan dia buat kelas. Ustaz Khozin. So pertandingan reka cipta, bawah RBT pun ada. Banyak. Dan di peringkat sekolah pun dia ada markah untuk PAJSK. Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan, di peringkat sekolah kita buat juga bulan bahasa. So dalam bulan bahasa ni dia ada banyak. Bulan bahasa Melayu, bulan bahasa Inggeris, matematik dan sains. Contoh, banyak. Bahasa Arab. So yang mana mungkin dia belum tahap satu je, contoh
inilah peluang dia untuk dia cungkil bakat dia dalam bulan bahasa ni. Yang mana yang kurang daripada segi sukan, contoh dia nak top up markah dia yang mana kurang sukan tu, dia boleh ambil lah yang core akademik ni. Semasa bulan bahasa tu dia sertailah sebanyak mana yang dia boleh. So setiap, walaupun peringkat sekolah, dia tetap ada markah. Dia tetap ada markah untuk dia. Okey, ini yang saya sebut tadi, kehadiran minimum 12 kali. Jam perjumpaan dia wajib. Ini yang saya kata kita bantu, sekolah bantu bahagian extra curriculum. Dia ada khidmat masyarakat. Yang khidmat masyarakat inilah yang kami bantu. Dia ada perkhidmatan, nilam, tugas-tugas khas, anugerah khas. Yang bawah ni tim setengah pisau ni yang sekolah menengah. So yang anugerah khas ni mungkin tak banyak. Yang mana murid-murid biasa tu apa yang kami cuba bantu, kami tolong di bahagian khidmat masyarakat. Okey, ini adalah contoh pelaburan PAJSK. So kalau yang ini adalah contoh tahun semasa, tapi nanti di bawah ni dia akan bagi GPA dan CGPA. Inilah yang akan menunjukkan semasa dia tahun 4, tahun 5, tahun 6 berapa, dan nanti total dia berapa dia akan dapat di akhir dia. So slip PAJSK ni lah yang nanti kalau tuan-tuan nak mohon anak tuan-tuan ke sekolah khusus, slip ni sangat penting untuk tuan-tuan lampirkan sekali. Ini kami akan bagi setiap tahun lah. Bermula pada tahun ni, insyaAllah kami akan bagi secara hard copy kepada tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Semasa di akhir penyerahan slip PBD, kita akan bagi sekali slip PAJSK ni. Sebelum ni kami bagi soft copy kot. Kali ni kami bagi juga hard copy. Sebab JPN dia nak kita bagi secara hard copy supaya people boleh tengok tu time tu. Okay, ni julat skor dia. Julat skor dia nampak? Okay, A ialah macam biasalah A, 80 ke 100 ni A lah. 60 ke 79 B, 40 ke 59.9 tu C. Setakat sekarang tak ada lah C. Yang ada cuma 1 dan 2, A dan B ya. A tu rendah, 80 tu rendah lah bagi rendah, 100 tinggi. Tapi kebanyakannya tahun 6 saya tengok, sebab saya check, saya boleh check, saya tengok setiap kelas kebanyakannya A lah untuk yang tahun 6. Setelah di-combine ketiga-tiga, 4, 5 dan 6 A. Sebab sekolah kita dia banyak, kita terlibat dengan banyak program. So dia sangat membantu anak-anak tuan-tuan ni untuk mendapat markah dalam PAJSK. Okey. So apa tujuan matlamat PAJSK ni? So matlamat dia lah untuk pelibatan murid tu dalam core curriculum. Sebab core curriculum ini merupakan satu aktiviti wajib bagi setiap murid. So dia ada kaedah pentaksiran yang standard dan merupakan satu kriteria kemasukan ke SBP, MRSM, lain-lain sekolah agensi tajaan beasiswa. Syarat merit kemasukan ke IPTA apabila dia di sekolah menengah. Sebab di IPTA pun dia ada badan beruniform. Betul tak? Unimap ada kan badan beruniform? Ada. Saya tahu sebab salah seorang pegawai JPN ni, Puan Huzaimah, dia selalu pergi training juga pengakap dekat Unimap Pau. Geng-geng pengakap lah. Sebab dia Pesuruhjaya Perlis pengakap. Okay, so syarat nak masuk ke IPTA pun nanti mereka akan tengok juga. Kalau menengah tu PJSK sekolah menengah lah. Tingkatan dia akan tengok daripada tingkatan 3, 4 dan 5. Sama, macam rendah kita 4, 5, 6. Bila menengah dia akan tengok daripada tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, so pelaporan PAJSK yang lengkap dan cemerlang dapat memberikan kelebihan kepada murid dalam proses pemilihan ke sekolah khusus. Sebabnya dia ni mencerminkanlah, bila pelaporan PAJSK anak tuan-tuan cemerlang, dia mencerminkan pelibatan aktif anak tuan-tuan dalam aktiviti luar bilik darjah.
Kalau zaman dulu pun sebenarnya tuan-tuan, nak PSBP pun zaman dulu sebenarnya, zaman saya pun, dia bukan tengok akademik sahaja tuan-tuan. Sebenarnya cuma dia tak diwar-warkan pun. Saya dulu sekolah dekat Perak dekat Kuala Kangsar dulu. So masa zaman saya masuk dulu pun dekat polis ni 4 orang sahaja, termasuk saya lah, 4 orang. So nak masuk sana pun dia bukan kata tengok akademik saja. Contoh saya dapat 5A PSR tak. Dia tengok juga aktiviti kita yang lain ni. Contoh kepimpinan dia akan tengok. Saya contoh ketua pengawas dulu. Dia akan tengoklah benda-benda macam tu. Zaman dulu pun sama aja macam zaman LAS. Sama aja. Dia masih gunakan konsep yang sama sebenarnya. Dia tengok dua-dua. Sebab kurikulum ni bukan baru pun, wujud daripada dulu lagi pun. Dan wajib pun daripada dulu juga. Bukan baru sekarang nak wajib. Cuma sekarang ni mungkin orang dia tak alert sikit. Orang nampak anak dia tak bersukan. Tak boleh lah anak saya tak boleh bersukan. Tapi dia tak semestinya sukan. Sukan tu bukan kayu ukur. Contoh dia nak cemerlang dalam PJSK ni. Sebab tu saya sebut tadi core akademik. Tuan-tuan kena tengok hala tuju dia nak ke mana. Dia berat dia tu nak ke sukan ataupun berat dia nak ke core akademik ni. Tuan-tuan sendiri yang dapat menilai, tengok. Kami di pihak sekolah ni, kami akan tengok, kami akan panggil buat tapisan, latihan apa semua, kami buat pemilihan. Dekat rumah tuan-tuan cubalah bantu dia. Kalau dia sukan mungkin tuan-tuan bawa lah dia training, bagi dia latihan luar. Squash kita ada latihan squash, taekwondo kita ada latihan taekwondo, tenis ada kelas tenis, gimnastik pun ada, golf pun ada. Murid kita sekolah ni seorang masuk golf, darjah 4, dapat CJ peringkat negeri. Darjah 5 dah lah, darjah 6 lah. Tahun lepas darjah 5 dia masuk CJ peringkat negeri golf. Cuma dia berbayar sikit kan. Tapi atas usaha lah, komitmen ibu bapa sendiri lah. Kami cuma boleh bantu. Dia nak masuk golf, kami boleh bawa. Sebab syarat wajib MSSPS ni, dia mesti ada guru pengiring. Kami sekolah, kami tak boleh lah nak masuk ke 24 sukan teras tu. Maksudnya kami perlu ada fokus sukan-sukan tertentu. Dan yang pertama sekali mestilah kepakaran. Kalau kami ada cikgu yang pakar, kami akan masuk. Yang kedua, yang melibatkan berkumpulan, kami akan masuk. Kami tak boleh terlalu tumpu individu. Yang sukan-sukan profesional, duit, sebab kita pun mengharapkan duit kerajaan. So tuan-tuan faham. So kalau anak tuan-tuan minat golf, contoh saya bagi, parent tu sanggup, saya tanya dia sanggup, okey. Maksudnya dia kena keluarkan lah dari segi kewangan, yuran penyertaan. Tak banyak, dalam 60 tak silap saya. Tapi dia dapat CJ peringkat negeri. Itu kelebihan dia. Catur, sukan. Sebenarnya bukan sukan yang kena dia berlari pun. Ada banyak tuan-tuan. So pilihlah. Pilih bagi satu. Sekurang-kurangnya satu pelibatan peringkat negeri. Peringkat negeri satu sahaja. Dia akan bantu dia dalam markah PJSK tu. Okey, tu yang macam saya sebut tadilah. Dia memainkan peranan penting dalam kemasukan ke sekolah khusus SBP, sekolah berasrama penuh, sekolah menengah kebangsaan agama, SMKA, Kangap ke mana ke kan, Semak Labu ke, College Vocational, KV, MRSM, Maktab Tentera Diraja. Okey, bagi sekolah yang berkenaan, PAJSK adalah sebahagian daripada penilaian keseluruhan pemohon. Bukan, dia adalah sebahagian. So tuan-tuan kena faham. Syarat nak masuk sekolah-sekolah ni, dia wajib skor dalam PAJSK. Bukan akademik sahaja. Kenapa saya cakap? Sebab markah PJSK biasanya menyumbang sekitar 20 hingga 30% daripada jumlah markah keseluruhan penilaian permohonan bersama. Yang pertama pastinya akademik lah. Tu saya tak nafikan. PBD mungkin dalam 60%. 30% psikometrik,
Dan satu lagi PKSK tu, Sasiah diri apa semua tu lah. So daripada PJSK ni dia ambil dalam 20 hingga 30% markah. Jadi lebih tinggi markah PJSK, lebih besar kelebihan murid dalam proses tapisan. Bila lebih besar? Bila pemohon mempunyai markah akademik yang setara dengan pemohon yang lain. Itu yang saya sebut tadi. Kalau markah mereka ni sama akademik, dia akan cari jalan lah. Inilah salah satu dia. Markah yang akan membantu anak tuan-tuan tu. 9A lah ni tuan-tuan bersepah 9A. Terus terang saya abang. Ramai 9A, 10A ni terlalu ramai tuan-tuan. Anak buah saya pun 9A. Sekolah Sains Kebang Pasu 9A lah masuk IPG. Dia buat matematik. Sebab terlalu banyak IPG perempuan. Kalau perempuan kalau murid perempuan IPG 9A 8A ke atas. Lelaki mungkin boleh 6A 5A. Kalau perempuan ni memang lagi susah lah. Sebab perempuan ni paling ramai yang skor lah. Compare dengan lelaki ni kan. Lelaki ni dia rendah sikit, 5A 6A boleh masuk. Tapi perempuan ni kalau 5A 4A ni memang susah lah. Memang takkan ada pun kat IPG. Zaman law ni lah, law ni. Tuan-tuan boleh tanyalah kat yang cikgu praktikum pun sendiri mengakui. Okey, dan nak masuk pun kena macam saya cakap lah. Mereka akan tengok lah PJSK, UKCG semua tu. Okey, baik. Okey, terima kasih. Ada soalan tuan-tuan? Faham? Tak? Ya, cikgu. Cik Okey, baik. Kita ada banyak program yang kita cadang nak buat. Di peringkat sekolah saja pun kalau tuan-tuan tengok memang banyak lah. Peringkat sekolah kita ada bulan bahasa saja tu, dia makan masa sampai sebulan. Sebab dia ada banyak panitia. Panitia sejarah, matematik, sains, BM, BI, semua ada program. Cumanya untuk peringkat antarabangsa ni kita kena duduk bincang lah. Sama-sama lah mungkin PIBG dengan pihak sekolah sendiri untuk kita cari satu tarikh. Sebab buat masalah ni tahun ni memang sangat-sangat terlalu pack, cram. MSSPS pun terlalu banyak tuan-tuan. Sukan MSSPS, pertandingan ko akademik pun pack sampai hujung. InsyaAllah nanti kita duduk bincang nanti lah. Nanti saya try tengok. Okey. Ya, Cik. Assalamualaikum, saya Syahrul Muzamil. Saya mewakili sukan squash. So saya tadi tuan ada bagi tahu tentang bagaimana untuk menghantar permohonan BSKK. So kami di pihak persatuan ibu bapa dan waris ingin bertanya apakah prosedur dan apakah maybe ada template ke apa yang perlu kita buat reporting tu. Sebab agak merugikanlah sebab sukan seperti squash, swimming, tenis, golf, tiada sukan yang dipertandingkan di peringkat negeri kecuali MSSPS. So kebanyakan pemain-pemain ini hanya masuk kejohanan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. So di situ menjadi satu kerugianlah kepada pemain-pemain ini jika penglibatan mereka ini tidak dikira dalam PAJSK. So saya mohon sekiranya tuan boleh bagi lebih detail penerangan tentang bagaimana ibu bapa pemain-pemain ini dan termasuk persatuan sendiri boleh bantu pemain-pemain ini untuk mendapatkan markah PAJSK melalui penglibatan mereka di peringkat luar daripada negeri yang diiktiraf oleh BJSKK. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Encik. Okey, saya bagi tahu. Kalau tuan-tuan hantar anak tuan-tuan, contoh squash, dia ada persatuan dia. Lompat tali, dia ada persatuan lompat tali Negeri Perlis contoh. Apa-apa sukan sekalipun yang mana melibatkan di bawah MSN, Majlis Sukan Negeri.
dia ada persatuan-persatuan dia. Tuan-tuan minta persatuan tu untuk mohon dengan jabatan ataupun terus direct ke BSKK. Persatuan sendiri dia kena mohon untuk pengiktirafan. Itu tugas persatuan. Tapi yang setahu saya macam squash depa ada mohon untuk ni lah dengan BSKK, squash, lompat tali ada mohon. Lompat tali dia ada sampai sehingga ke peringkat kebangsaan. Sekolah kita masuk senang je, lompat tali ni dah paling senang dapat CJ kebangsaan. Baru ni cikgu kita, Cikgu Zulaika, teacher Ika, dia buat rakaman sahaja. Budak lompat lah. CJ penyertaan kebangsaan. Lompat ya, lompat tali. Tapi kena training lah, balik training lah. Tuan-tuan training anak tuan-tuan. CJ penyertaan kebangsaan tuan-tuan. Itu paling senang. Yang masuk itu dalam 20 lebih aja. Rugi lah. Kami dah open. Tapi yang masuk cuma dalam 28-30 orang je. Sayang lah. Itu salah satulah. Tak apa, yang nak mohon tu nanti saya akan share juga. Dia ada dokumentasi dia yang kita kena hantar dekat jabatan. Apa yang kita kena sediakan untuk kita dapat pengiktirafan PAJSK. Dokumentasi dia. Squash tuan. Squash. Nanti saya bagi kat Ustaz Rizal. Okey ya? Tak ada soalan kot. Anda. Okey. Untuk intervensi itu salah satu yang kami buat pihak sekolah lah. Satu, kami akan buat satu program dalaman di peringkat sekolah. Contoh, macam yang tahun lepas, kita buat pertandingan kawat kaki. Pertandingan kawat kaki peringkat sekolah ni kami akan libatkan murid-murid tahun 4 ni. Bagi mereka masuk. Tahun 4, yang mana yang tak berkawat tu, kawat pilah macam mana sekalipun, janji dia terlibat juga. So bila ada penibatan, dia ada penibatan, at least kita boleh bagi sijil peringkat sekolah. So bolehlah isi dalam PAJSK. So sebab tu saya tekan tadi tu, yang mana murid yang kami tengok kurang aktif ni, kami akan cuba tarik dia untuk masuk dalam yang program dalaman sekolah lah. Sebab nak ke luar tu mungkin belum sampai tahap dia. So kami akan bantu dia dari segi dalaman lah. Program-program dalaman ni untuk bagi sijil dekat dia. Sebab peringkat sekolah pun dia ada markah. Ya puan. Assalamualaikum sekali lagi. Untuk PAJSK saya tanya berkenaan dengan tadi saya tengok tadi ada cikgu bubuh berkenaan dengan dia ada apa akademik, lepas tu dia ada dari segi apa ni sukan, permainan dan sebagainya kan, dan juga penglibatan kemasyarakatan. So dia ada maksud saya macam contoh saya target contoh. Saya target anak saya make sure you mesti dapat A untuk PAJSK tahun 4 contohlah. Jadi apakah saya perlu kumpul means kalau sukan hang kena dapat negeri contoh. Dari segi kelab hang kena dapat kebangsaan contoh. Jadi saya dapat A tu sebab saya tak dapat pemberat yang betul untuk pemberat tu saya tak tahu. Jadi percentage tu dia kena 100% ke? Dia kena 80% ke? Macam tu. Lagi satu contoh kalau anak kita terlibat tadi kan yang program luar. Cikgu kata kena ada kelulusan daripada yang JPN lah. Andai kata program tu dia dah P, lepas tu kita as a parent kita kena buat permohonan ke sebab mungkin macam contoh anak saya pernah terlibat pameran seni. Jadi bila dia terlibat pameran seni, jadi dia tak ada benda tu. Jadi waktu lawatan tu pengarah JPN negeri P kat situ. Bila pengarah JPN negeri pergi kat situ, dia cakap, you kena apply yang ada JPN, dia kata. Jadi orang yang anjurkan dia tak buatlah tu. Jadi kita as a parent rasa macam rugi sebab anak kita boleh buat satu pameran, explain apa semua kan.
Jadi tak ada markah untuk yang tu, kita rasa rugilah. Jadi macam mana kita parent nak tolong anak kita untuk markah yang tu? Okey, terima kasih. Okay, baik. Terima kasih Puan. Saya jawab yang pertama dulu. Pemberatan tu. Mana? Okey. Tu yang saya tunjuk tadi, contoh pelaporan tu. Tuan-tuan tengok. Dia setiap, sebab tu saya kata tadi, ketiga-tiga ni dia wajib. Pasukan badan beruniform, kelab persatuan, sukan permainan, extra kurikulum tu dia tambahan. So dekat ni dia ada 4 lah, kalau tuan-tuan tengok balik slip tu dia ada 4 kolom. So setiap benda tu dia ada markah dia. Dia akan tengok, okey, pertama sekali untuk sukan permainan dia akan tengok sukan apalah. Kedua, markah dia pertama sekali ialah jawatan. Peringkat apa? Selalunya sekolah lah. Kalau yang tahun 4 ni kebanyakan sekolah lah. Yang tahun 6 mungkin ada yang peringkat negeri. Komitmen, ini yang kita akan bantulah. Komitmen. Dia ada markah setiap benda tu. Komitmen, khidmat sumbangan. Paling tinggi sekali kehadiran. Itu yang saya sebut tadi, 40 markah kehadiran. Kalau ikutkan, sebab tu saya sebut core curriculum ini wajib. Maksud dia kehadiran anak tuan-tuan adalah wajib bagi setiap kali perjumpaan. Dia sama proses dia macam mana di waktu sesi pagi akademik. Kalau anak tuan-tuan tak hadir, kita boleh bagi surat tunjuk sebab ataupun amaran. Sama aja. Sebab dia wajib. Dalam SPI dia kita boleh keluarkan, pihak sekolah boleh keluarkan surat. So dekat sini setiap ni dia ada markah. Suatu. Nanti dia akan calculate lah. Keempat ni dia akan combine, nanti dia akan auto calculate peratus dia berapa. So itulah saya kata jawatan, peringkat, komitmen, khidmat sumbangan, kehadiran, tahap pencapaian. Okey, untuk sukan permainan ni selalu saya terangkan. Yang mana yang dekat sekolah ni, ada murid yang dekat sekolah sukan permainan dia, kami pihak sekolah tak boleh memenuhi parent ni. Maksudnya anak saya ni dia suka main bola, saya nak bagi dia main bola lah, sukan mainan kat sekolah kan. Untuk perjumpaan koko ni kami tak boleh penuhi sebab kami terpaksa bagi supaya bilangan setiap sukan itu balance. Tak boleh lagi ada lopongan. Contoh hak minat bola ni, semua budak lelaki nak main bola. 5 minit je. Semua budak lelaki nak main bola. Sekali dia penuh bola tu saja. Ada tapi saya tak fahami ni. Aspek makanan ni ada. Tak apa. So kami tak boleh nak bagi. So kami bagi mengikut secara rawak lah, kita kata secara rawak aja kita bagi. Kita tak panggil seorang-seorang nak ikut, sebab kita nak bagi sama setiap jumlah. Okey, perjumpaan ni dia tak ada kaitan pun dengan pelibatan dia di luar. Apa maksud dia? Contoh dalam perjumpaan aktiviti koko ni dia bola sepak contoh. Saya bagi contoh. Lepas tu dia maksudnya kalau sukan yang sekolah ni tak semestinya kita ambil hak budak dalam koko ni dia bola sepak. Kalau dia berbakat dalam bola sepak, dia boleh sertai. Dan di kolom ni nanti kita boleh buat tambahan. Bahagian sukan permainan ni nanti kita boleh buat tambahan. Kita letak bola sepak contoh, dia menyertai peringkat negeri. Yang asal dia catur contoh, tetap ada catur. Yang dekat sekolah ni catur lah. Tapi tambahan dia, kalau dia masuk squash, kita tambahlah tepi ada kolom lagi, kita boleh tambah squash. Tak ada masalah. Tu yang saya kata kat parent, terima aja yang ni. Yang ini tak ada masalah. Janji hadir 12 kali perjumpaan tu. Hadir 12 kali. Bagi ada buat komitmen semua dalam ni. Itu yang penting.
Kehadiran ni semua tinggi markah dia. Okey, tu yang pertama. Yang kedua yang pasal seni tu. Saya tahu yang tu yang dekat kesenian itu kan, apa? Craft tu kan. Yang tu tak ada sebab salah dia. Sebab dia tak mohon. Sebab tu saya kata tadi, setiap agensi luar, kementerian, tuan-tuan, kita nak kena tengok dulu sebenarnya. Mungkin cikgu terlepas pandang, yang masuk itu cikgu mungkin terlepas pandang. Dia mesti ada lampiran daripada BSKK dan surat iringan pengesahan daripada Jabatan Pendidikan. Okey, kalau let's say macam yang saya kata tadi berlaku, tuan-tuan kena bagi kat kami, pihak sekolah, laporan dokumentasi aktiviti kejohanan pertandingan yang dia masuk, supaya kita boleh hantar kepada jabatan. Jabatan akan bantu untuk usulkan kepada BSKK untuk dapatkan pengiktirafan. Itu sahaja yang boleh kita buat lah sekali. Nak suruh dia mohon memang tak dah lah, sebab benda tu dah berlaku selalunya. Okey Okey, jelas. So saya rasa setakat tu saja kot. Tak Okey, baik. Kalau ada soalan, tuan-tuan bolehlah berhubung tanya dengan pihak sekolah. InsyaAllah selagi mana yang kami mampu, kami akan jawab dan kami akan bantu. Dan yang terakhir sekali, saya mengharapkan semua komitmen ibu bapa, parent-parent lah terutamanya, bantulah dengan memberi sokongan kepada anak tuan-tuan. Jangan takut untuk kita bagi dia peluang untuk buat kesalahan, sebab kesalahan itulah yang akan bagi dia pengalaman untuk dia jadi lebih sempurna. So bagilah peluang dekat anak tuan-tuan untuk joinlah apa sekalipun. Akademik memang kita tak nafikan, tetapi dia kenalah balance dengan core akademik, core curriculum. Kena balance untuk kita nak membentuk dia. Yang mana yang tadi duk sebut pengucapan awam lah, apa itu bala, sasiah holistik diri, sebab tu kena masuk core curriculum. Core curriculum ini sangat membantu anak tuan-tuan daripada segi disiplin, daripada segi keterampilan diri, daripada segi keyakinan diri, daripada segi semua. Kalau tuan-tuan tengok bersukan, kalau yang bersukan dia ada disiplin dia. Yang mana yang masuk daripada syarahan ke core akademik tu pengucapan awam, keyakinan diri. Dia nak datang bersajak kat depan pun dia perlukan keyakinan diri. So masuklah di peringkat sekolah ni. Yang mana yang tahap 1 tu masuk di peringkat sekolah supaya nak membentuk dia, supaya dia perform di tahap 2. Tahun 4, 5, 6 dia tak takut lah nak berucap. Dan kita pihak sekolah bantu dengan kita bagi mereka murid-murid ni menjadi MC, baca doa dekat perhimpunan supaya mereka dapat berdepan dengan kawan-kawan mereka lah yang ramai. Kalau mereka tak berani, mustahil mereka nak naik atas ni nak bercakap. So slow lah kami pun bantu. Tapi di pihak tuan-tuan, ibu bapa pun kami minta bantu juga. Tuan-tuan bagilah sokongan. Mungkin ada kelas-kelas luar ke, boleh. Banyak je lah. Kalau tuan-tuan tengok yang luar pun ada program-program luar. Tuan-tuan mungkin boleh bantu sikit. Kita di pihak sekolah pun akan bantu juga. So sama-sama lah. Sama-sama pihak sekolah dan tuan-tuan untuk kita bantu anak tuan-tuan. So saya rasa setakat itu sahaja daripada saya. Kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf. Kalau ada persoalan yang lebih, nanti tuan-tuan boleh tanya lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, taklimat PAJSK telah terlaksana. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Cikgu Muhammad Zulfahmi bin Jasni, Guru Penolong Kanan Core Curriculum, atas taklimat yang telah disampaikan sebentar tadi. Diharap maklumat tersebut dapat menambahkan lagi pemahaman ibu bapa berkaitan aktiviti core curriculum yang perlu disertai oleh murid-murid. Untuk taklimat PKSK, kita akan adakan bersama ibu bapa dan guru-guru tahun 6 pada masa yang lain. Buah cemara jatuh berderai.